Dua perkara yang peniaga tepi jalan wajib buat kalau korang nak ramai orang beli kat kedai korang. Adik aku baru beberapa belas hari berniaga tepi jalan, buka stall. So baru-baru ni aku tolong dia set up kedai dia. Based on observation aku, apa marketing effort yang peniaga tepi jalan wajib buat kalau kau nak kedai kau ramai orang datang? Nombor satu adalah buat content. Macam kau tengok video ni, adik aku kalau dia buka kedai, dia akan always shoot content. Dia gunakan stand, dia shoot content, kena capture semua footage-footage waktu berniaga, orang datang, semua tu kena capture. Nombor dua, kena buat live. Dan buat live ni adalah benda wajib untuk semua peniaga tepi jalan. Sebab apa? Live adalah cara paling mudah untuk kau reach orang paling dekat dengan kau. By the way, adik aku meniaga Thai meat bun. Ada banyak flavour. Korang boleh tengok TikTok dia, follow TikTok dia. Dekat caption aku sediakan. Untuk buat dua benda ni, korang kena beli tripod. Dan tripod ni, aku letak kat beg kuning. Very effortless. Boleh panjang. Boleh attach phone. Korang nak buat live, korang nak shoot content. Mudah.